Hari ini saya nak share satu projek Platinum South Valley 2 yang terletak dekat Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan. So, projek itu berada di belakang sini dan sales gallery dia adalah di belakang sini. So, hari ini saya akan ceritakan lebih details apakah kelebihan, kekurangan yang ada dekat projek ini. Akan ada dua building. Ini tengah akan menghadap ke fasiliti. So, projeknya adalah di belakang sana. Itu adalah PSV 2 dan projek PSV 1 berdepan dengan dia. Ini adalah projek PSV 1 yang siap tahun depan. Yang ini siap 2028. Saya Syafiq daripada Platinum Victory. Maksudnya saya adalah salesperson, developer punya salesperson dan tempat iaitu map dia. So ini diorang dah print untuk map lokasi dekat mana. So lokasi dia PSV 2 berada dekat sini. Ini PSV 2. Dia akan ada dua building dan total tingkat ni nanti saya akan ceritakan dengan lebih details lagi untuk building. Sekarang saya cerita pada lokasi dulu. Okey, ada soalan tanya, bang, macam mana nak pergi ke LRT, MRT, KTM, TBS sana bang? Jauh bang, kalau berjalan sempat peluh bang. Okey, mes ni saya tunjuk. Okey, kalau daripada PSV 1 ataupun PSV 2 sini, PSV 2 akan keluar dekat sini, straight saja jalan kaki, akan boleh pakai dekat cover walkway sini dan terus pergi ke MRT, boleh terus pergi ke LRT ataupun TBS sebelah sana jalan kaki. Tapi ini jauh sedikit. Dan option yang kedua, boleh pakai bas. Sebab bas ini nak terus pergi ke TBS lah. Dia akan lalu bas naik sini juga. Macam ni. Itu tadi bas sana akan straight naik ke PSV 1 ataupun lalu ke PSV 2 juga macam ni. Ataupun option yang ketiga, so kita keluar dulu, tengok ni. Ini adalah kenderaan yang akan menyambung, menghubungkan semua. Pergi ke TBS, pergi ke LRT, pergi ke KTM. Untuk korang, memandangkan saya adalah staff pemaju. So, banyak benefit ataupun banyak information ataupun banyak update-update yang terbaru saya boleh dapat terus langsung daripada pemaju sendiri. So, macam ni, saya dapat kunci untuk saya buka van ni dan tengok berapa seater yang ada dekat dalam dia. Okay, so ini adalah shuttle bus. So nanti saya akan tunjukkan antara roughly routes yang dia akan ambil, macam mana nak pergi ke kawasan MRT, TBS sana. Ini anggaran saja, tapi saya boleh tunjukkanlah agak-agak macam mana dia punya routes yang dia akan pergi.